أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita pada malam ini, seterusnya hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya pohon maaf atas sedikit kelewatan kita pada malam ini. Yang keduanya, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul di dalam sesi pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ini, sekiranya saya tidak silap, dan sekiranya silap minta penganjur perbetulkan, majlis kita adalah majlis kali yang ke-15, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dan kita pada malam ini ingin menyambung perbahasan pecahan berkenaan dengan satu kelompok yang dinamakan sebagai Al-Qadariyah. Dan kita maklum, hadirin dan hadirat yang saya hormati, bahawasanya dahulu kita disebutkan berkenaan dengan 72 kelompok yang disifatkan sebagai Nabi, disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menyeleweng, iaitu baginda menyatakan, wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, dan umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, kulluhum finnari illa wahidah, semua mereka itu di neraka melainkan satu firqah sahaja, melainkan satu kumpulan sahaja atau kelompok. Dan daripada 72 kelompok itu, penulis kitab kita ini, Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau membahagikan 72 kelompok itu kepada 6 kumpulan yang paling utama. 6 kumpulan yang paling utama. Dan kita telah ceritakan antaranya adalah Qadariyah, antaranya adalah Rafidah, antaranya adalah kelompok Murji'ah, Jahmiyah dan seumpamanya. Jadi kita nak sebut pada malam ini baki-baki perbahasan daripada Al-Qadariyah, Dan kita, bagi yang mempunyai kitab ataupun PDF dalam bahasa Arab itu, kita boleh lihat pada malam ini pada muka surat yang ke-177. Pada muka surat 177. Iaitu antara kumpulan Al-Qadariyah yang kita katakan setiap daripada 6 itu di bawahnya pula terbahagi kepada 12 kelompok kecil atau 12 kumpulan kecil. Jadi 12 kali 6 itulah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi sebagai kumpulan yang menyeleweng itu, yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebanyak 72 kelompok. Baik. Sambungannya, hadirin dan hadirat, dan kalau kita nak lihat, kita telah sebutkan sebelum ini, yang pertamanya ada Al-Ahmadiyah, yang keduanya As-Sanawiyah, yang ketiganya adalah Al-Mu'tazilah, yang keempatnya adalah Al-Kaisaniyah, yang kelimanya adalah Asy-Syaitaniyah, yang keenam adalah Asy-Syarikiyah, dan yang ketujuh adalah pada malam ini, iaitu Al-Wahmiyah.
Al-Wahmiyah. Dan Al-Wahmiyah ini, kumpulan ini antara ciri mereka ataupun antara aliran ataupun pegangan mereka adalah laisa li af'alil khalqi wa kalamihim zat wala lil hasanati wala as-sayyi'ati zat, ataupun laisa li af'alil khalqi wa kalamihim zat wala lil hasanati was sayyi'ati zat. Itu yang dikatakan di sini. Iaitu antara pendapat golongan ini, mereka menyatakan, golongan Al-Wahmiyah ini, mereka menyatakan bahawasanya perbuatan makhluk ni ia bukan suatu zat. Ia bukan suatu zat. Zat ni benda yang dapat dilihat. Dia kata perbuatan makhluk ini ia bukan suatu zat. Dan kebaikan serta keburukan juga bukan zat, kata mereka. Dan ini antara yang menjadikan mereka ini menyeleweng dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama, iaitu kumpulan yang ketujuh, hadirin dan hadirat, daripada 12 kelompok yang kita sebutkan pada malam ini. Yang ke-8 adalah Ar-Raywandiyah ataupun Ar-Rawandiyah. Dan Ar-Rawandiyah ni adalah nisbah kepada pengasasnya yang bernama Abul Husain Ahmad bin Yahya bin Ishaq Ar-Rawandi. Jadi pengikut-pengikut dia dipanggil sebagai Rawandiyah ataupun Raywandiyah. Dan mereka ini, hadirin dan hadirat, berada pada bawah golongan Qadariyah. Berada pada bawah kumpulan atau pecahan Al-Qadariyah itu tadi. Dan antara ciri mereka adalah mereka menyatakan kullu kitabin nazala minallahi ta'ala fal'amalu bihi haqqun nasikhan kana aw mansukhan. Terjemahannya, semua kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita beramal dengan dia. Wajib untuk kita beramal dengan kitab tersebut, sama ada kitab tersebut nasikh, iaitu yang baharu, ataupun mansukhan, iaitu yang telah lama, kitab yang telah dimansuhkan. Jadi di sinilah yang membezakan kita ini ataupun Ahlus Sunnah ini dengan golongan Ar-Rawandiyah ini atau Ar-Raywandiyah ini. Kerana apa? Kerana kita berpendapat bahawasanya apabila Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tiada kewajipan untuk kita beriman ataupun kita beramal dengan baki-baki kitab-kitab As-Samawi yang terdahulu. Seperti Zabur yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Seperti Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Dan juga seperti Taurat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Musa alaihi salam. Tetapi kita kata Al-Quran ini, ia telah menghimpunkan atau telah mencakupi apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kewajipan kita ini hanyalah untuk beriman dengan Al-Quran. Ada sudut beramal dengan Al-Quran. Kalau kita beriman, betul kita beriman dengan seluruh kitab-kitab seperti yang ada dalam rukun iman kita itu. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Cuma isunya bukan pada isu beriman, kerana kita wajib beriman juga dengan kitab-kitab samawi yang lain. Cuma dari sudut beramal, begitu. Dari sudut beramal, kita katakan Al-Quran memadai kerana Al-Quran telah mencakupi keseluruhannya. Tambahan pula, tidak ada kitab-kitab samawi yang terdahulu yang masih kekal sehingga ke hari ini. Melainkan ianya telah diselewengkan dan bukan daripada yang asal. Wallahu a'lam. Baik. Kemudiannya, hadirin dan hadirat, maknanya Islam ini ataupun Al-Quran ini apabila ia datang, maka ia memansuhkan yang lain. Ia memansuhkan kitab-kitab yang lain. Baik. Kemudian yang ke-8 atau yang ke-8 ataupun yang ke-9 adalah Al-Mimbariyah
adalah Al-Mimbariyah. Dan golongan ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, antara ciri mereka yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih, za'amu anna man asa summa taba lam tuqbal taubatuhu. Terjemahan dia, golongan Mimbariyah ini, mereka mendakwa, itu pecahan daripada golongan Qadariyah. Mereka mendakwa bahawasanya sesiapa yang asa ni apa makna dia? Asa ni sesiapa yang melakukan maksiat. Iaitu sesiapa yang melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat, maka taubatnya itu tidak diterima. Dan ini sangat jelas bercanggahan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya kita berpendirian, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpendapat bahawasanya semua dosa itu Allah Ta'ala ampunkan, kecuali syirik. Dan semua ini ada sandarannya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan begini, dosa ada kategori, ataupun maksiat ni ada kategori maksiat yang tidak diampunkan. Iaitu ada satu, mensyirikkan Allah, dan yang keduanya ada maksiat yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan syirik kepada Allah ni juga boleh dipecahkan kepada dua. Iaitu ada yang diampunkan daripada dosa syirik, dan ada yang tidak diampunkan. Yang tidak diampunkan, kita pergi kepada yang tidak diampunkan dulu. Yang tidak diampunkan adalah seseorang yang mensyirikkan Allah, na'udzubillah min zalik, dan kemudiannya dia mati dalam keadaan syirik tersebut, na'udzubillah. Dia mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah min zalik. Dan ini kerana Allah Ta'ala menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan kepadanya, dan dia mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Ini yang pertama. Tapi apa maksud orang yang syirik di sini? Yang dimaksudkan dengan orang yang syirik di sini adalah orang yang syirik dan mati dalam kesyirikan. Na'udzubillah min zalik. Dia mati dalam syirik. Tetapi sekiranya adalah seseorang itu semasa hayatnya dia syirik kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Orang kategori begini, adakah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, ataupun keadaannya sama seperti orang yang pertama? Maka kita jawab, kategori yang kedua ini, orang yang syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Itulah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan golongan yang kita sebutkan sebentar tadi. Kerana apa? Kerana ada sandaran dalilnya daripada Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan itu, apabila Allah menceritakan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, yang mana Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan sehinggalah sampai kepada beberapa ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Di sini ada 3 perbuatan dosa besar yang Allah Ta'ala sebutkan, yang mana 3 perbuatan ini sama sekali tak dilakukan oleh ibadur Rahman, iaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri hamba Allah yang sejati. Iaitu mereka adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak beribadah kepada Allah ni berserta dengan Tuhan yang lain, iaitu mensyirikkan Allah lah. Kerana syirik itu dia menyekutukan Allah.
Syirik itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tak membunuh jiwa manusia yang diharamkan bunuh. Itu maksudnya. Dan yang ketiganya wala yaznun, mereka tidak berzina, mereka tidak berzina. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang ibadur rahman. Tetapi soalannya, wa may yaf'al zalika yalqa athama, di hujung ayat Allah kata siapa yang buat maka dia dapat dosa. Kemudian Allah kata yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan digandakan untuk mereka ni azab pada hari kiamat. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yadkhulu fihi, dan mereka akan kekal selamanya di dalam neraka Allah Taala dalam keadaan yang penuh hina. Walladzina la yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dia akan kekal selamanya di dalam azab tu dalam keadaan yang begitu hina sekali. Tapi sambungan daripada ayat tersebut, hadirin dan hadirat, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah, Allah bagi satu pengecualian. Allah kata illa man taba, Allah kata kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat. Maknanya siapa? Mereka akan diberikan dosa, diberikan hukuman dan seksa. Tetapi Allah kata illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Bertaubat kemudian wa amana, dan mereka beriman. Dan wa amila amalan salihah, dan mereka beramal dengan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka ni adalah golongan yang Allah ubah. Allah tukar dosa mereka kepada kebaikan. Begitu. Bila mereka bertaubat, maka Allah ubah dan Allah tukar dosa-dosa mereka menjadi kebaikan. Dan Allah kata wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah kategori dosa syirik. Yang pertama tidak diampunkan, iaitu yang mati dalam kesyirikan, auzubillah min zalik. Yang kedua ini orang yang mensyirikkan Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan dia mati dalam keadaan iman. Yang ini adalah orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kategori dosa-dosa selain daripada syirik. Dosa-dosa selain daripada syirik ini ia terbahagi kepada dua pecahan pula, iaitu dosa besar dan juga dosa kecil. Al-kabair dan juga as-saghair. Al-kabair adalah dosa-dosa besar, manakala as-saghair ni adalah dosa-dosa kecil. Dan para ulama mereka telah menyatakan apakah perbezaan antara dosa besar dan dosa kecil. Lalu mereka antaranya menyebut dosa-dosa besar ini adalah dosa-dosa yang disertakan kepadanya ancaman yang berat dari sudut hukuman, sama ada hukuman dunia atau hukuman akhirat. Hukuman dunia ni seperti orang yang mencuri dipotong tangan, contoh. Orang yang minum arak disebat. Orang yang berzina, na'udzubillah, disebat atau direjam mengikut sama ada penzina muhsan ataupun ghairu muhsan. Kemudian orang yang melakukan jenayah hirabah, iaitu merompak di jalanan yang boleh jadi membawa kepada pembunuhan dan seumpamanya. Itu pun ada juga hukuman-hukuman yang berat, dikena salib dan disilangkan tangannya dalam hukuman tersebut. Maka ini menandakan perbuatan-perbuatan ni dosa besar, kerana ada hukuman dunia yang berat menimpa kepada pelakunya. Tetapi ada lagi yang disebut sebagai dosa-dosa kecil. Dan kedua-dua dosa besar dan dosa kecil ni diampunkan oleh Allah Ta'ala, tetapi dengan syarat, iaitu kalau dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Adapun dosa-dosa kecil, ia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala menerusi amal saleh. Menerusi amal saleh. Kerana itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Hud ayat yang ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Terjemahannya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini memadamkan kejahatan-kejahatan. Jadi kalau kita solat, kalau kita baca Quran, kalau kita bersedekah, kalau kita berzikrullah, maka dalam masa yang sama, kita bukan sahaja dapat pahala, tetapi dalam masa yang sama, kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. As-salawatul khams, wal jumu'atu ilal jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kabair. Salat 5 waktu sehari semalam. Salat Jumaat minggu ini dengan minggu depan. Puasa Ramadan tahun ini dengan tahun depan. Antara tempoh keduanya itu, semuanya adalah kita katakan terdapatnya kafarah. Terdapatnya pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Yang disebutkan adalah amalan soleh. Jadi amalan soleh ni dia akan menghapuskan dosa berdalilkan surah Hud ayat yang ke-114. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sama juga dengan dalil yang dikongsikan di sini, ada yang komen, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Jadi bila dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan keburukan dengan kebaikan. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawasanya baginda mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan turutilah. Turutilah ni maknanya susulilah ataupun ikutilah keburukan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Yang itulah kaedah kita ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahawasanya dosa-dosa ini akan diampunkan menerusi amal soleh. Dosa-dosa akan terampun dengan amal soleh. Namun dosa-dosa ini merujuk kepada dosa kecil, bukan dosa besar. Baik. Dan begitu juga dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Yang Nabi ceritakan fadilat puasa Ashura, fadilat puasa Arafah. Baginda kata, siyamu yaumi Arafata ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap agar dengannya Allah mengampunkan dosa setahun sebelum dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemudian siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah yukaffira sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap agar dengannya Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi pengampunan dosa di sini merujuk kepada terampunnya dosa kecil dengan amal soleh. Adapun dosa-dosa besar, kita kata ia wajib dilakukan taubat nasuha kepada Allah. Sebab itu macam contoh kita kata dalam surah Al-Furqan tadi, syirik kepada Allah dosa besar. Auzubillah. Kemudian membunuh manusia. Kemudian yang ketiga berzina. Nauzubillah min zalik. Jadi ketiga-tiganya adalah dosa besar. Sebab tu bila dosa besar ni, dia nak syarat nak diampunkan, dia mesti illa man taba, kata Allah. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah. Maksudnya bila dia bertaubat kepada Allah, maka barulah benar-benar dosanya diampunkan. Ada yang berkata, dia kata kita ni tak perlu melihat kepada kecil atau besar dosa, tetapi kita kena lihat kepada siapa kita berdosa. Begitu. Betul, ucapan ni adalah ucapan yang betul. Ada kadang orang diingat seolah-olah kalau dosa besar ni tak boleh buat, tapi kalau dosa kecil ni tak apalah, tak.
Jangan lihat kepada kecil atau besarnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Begitu. Kita bermaksiat kepada Allah, jadi yang kecil ke yang besar ke sama sahaja kedudukannya. Cumanya adakah ini bermakna bahawasanya pembahagian dosa besar dan dosa kecil itu tak wujud? Kita kata tak. Ia wujud. Bahkan ia diwujud dan disebut di dalam Al-Quran sendiri. Bahkan ada juga kitab-kitab yang ditulis tentang hal ini oleh para ulama kita. Contoh, kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian ada lagi kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jadi kita tengok kitab-kitab ini nak menghimpunkan dosa-dosa besar. Maknanya ada selain daripada itu adalah dosa-dosa kecil. Bahkan kalau sesiapa yang menekuni surah Al-Kahfi, maka dia akan tahu tentang wujudnya perbezaan antara yang kecil dan yang besar daripada dosa-dosa dan maksiat ni. Allah kata apa? Allah kata walau tara, bukan. Allah kata wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada, kata Allah. Apa dia maksud dia, hadirin dan hadirat? Wa wudi'al kitab, maknanya dibentangkan kitab. Kitab apa dia ni? Buku amal kita, buku amalan kita. Ini buku catatan amalan kita di dunia akan dibentangkan kepada kita di akhirat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, maka kamu akan dapat melihat golongan yang melakukan maksiat ni, dia akan berasa takut terhadap apa yang terdapat di dalam kitab. Dan bukan semata mereka ini takut, wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, mereka kata habis binasalah kami ni. Ma li hadzal kitab, ni buku apa ni, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang mana tidak terlepas dosa kecil ke dosa besar ke illa ahsaha, melainkan semuanya dicatat, dihitung di dalam buku tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka pun mendapati, menemukan apa yang telah mereka lakukan semasa hayat dunia mereka. Dan Allah kata wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhan kamu sama sekali tak menzalimi walau seseorang pun. Jadi ayat ni menunjukkan saghirah wala kabirah, menunjukkan adanya dosa kecil dan dosa besar. Tapi kita jelas, apa yang saya ulas agak panjang ini, inilah dianya pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam, oleh seorang Muslim. Bahawasanya ia terbahagi kepada yang diampunkan, yang tidak diampunkan. Yang tidak diampunkan adalah syirik dan mati dalam kesyirikan. Adapun orang yang syirik kemudian mereka bertaubat kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, yang ini Allah ampunkan. Demikian adalah berkenaan dengan dosa kecil dan dosa besar. Kedua-dua ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Cuma yang membezakan dosa besar ni dia wajib bertaubat kepada Allah. Adapun dosa-dosa kecil, ia boleh dipadam dan dihapuskan dengan amalan saleh. Dengan amalan saleh. Baik. Jadi ada pun kenyataan yang mendakwa bahawasanya siapa yang bermaksiat kemudian bertaubat maka tidak diterima taubatnya, maka ini adalah kenyataan yang menyeleweng. Bahkan jelas bercanggahan dengan Al-Quran, As-Sunnah serta Al-Ijma'. Baik. Kemudian kumpulan yang berikutnya, hadirin dan hadirat, adalah An-Nakithiyah. An-Nakithiyah. Kenapa dinamakan An-Nakithiyah? Kita kata An-Nakithiyah ni di bawah Qadariyah. Di bawah Qadariyah. Dia daripada Nakithiyah ni, Nakith ni makna dia atas bentuk isim fa'il. Iaitu kata pelaku, kata pembuat. Perbuatan dia adalah nakasa. Perbuatan dia adalah nakasa. Nun, kaf, sa. Dan nakasa ni maknanya adalah yang memungkiri ataupun yang memecahkan ataupun yang melanggar ataupun yang menceroboh. Itu antaranya. Jadi kenapa mereka digelar sebagai An-Nakithiyah adalah kerana perbuatan mereka. Ada yang digelar dengan gelaran tertentu kerana nama pengasas.
dan ada yang digelar dengan gelaran tertentu kerana perbuatan mereka. Jadi antara yang digelar berkenaan dengan perbuatan mereka adalah golongan ini, golongan Nakisiyah ini, iaitu mereka adalah golongan yang mendakwa anna man nakasa bai'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala isma alaih. Itu. Sesiapa yang melanggar bai'ah, ini. Sesiapa yang melanggar bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ada dosa. Di situ. Dia tidak berdosa atas perbuatan tersebut. Sesiapa atau bagi mereka yang melanggar bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa makna bai'ah, hadirin dan hadirat? Bai'ah ni adalah satu perjanjian, satu ikatan janji antara dua pihak. Jadi kebiasaannya dahulu orang Islam ini atau sesiapa yang nak memeluk Islam pada zaman Nabi, maka mereka akan dilakukan bai'ah. Mereka dilakukan bai'ah untuk memeluk Islam. Dan bai'ah ni melibatkan dua pihak. Jadi atas faktor itu, sesiapa yang mereka mendakwa sesiapa yang melanggar bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka fala isma alaih, tidak ada dosa ke atas dia. Jadi adakah ini betul apa yang dilakukan ataupun adakah ini betul dakwaan ini dengan prinsip atau pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita kata tak. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, mereka berpendirian bahawasanya apa sahaja perbuatan yang menzahirkan ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Kerana nas banyak menyebut sesiapa yang mentaati Allah, maka sesungguhnya sesiapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi menunjukkan keterikatan antara taat Nabi dengan taat Allah. Jadi kalau orang yang menyelisihi, kita kena ingat ke satu kaedah yang disebutkan oleh sebahagian ulama, walaupun ada yang mengkritik. Tapi kaedah yang menyebutkan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Terjemahannya apa? Perintah melakukan sesuatu adalah larangan kepada melakukan perkara yang berlawanan dengan dia. Iaitu kalau Allah perintah kita salat, maka dalam perintah tu difahami bahawasanya meninggal salat adalah dilarang. Itu maksud dia. Sesungguhnya ada nas ataupun ada dalil yang menunjukkan puasa itu diperintahkan. Maka daripada perintah untuk berpuasa tersebut dipahami meninggalkan puasa dilarang. Macam tu. Jadi begitu juga bila perintah yang mewajibkan kita ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah Allah dan taatilah Rasul. Jadi ini maknanya apa? Meninggalkan ataupun menderhakai Allah dan menderhakai Rasul, dalam arti kata tidak patuh kepada arahan mereka berdua ini, maka ia menandakan kita ini telah berdosa. Dia orang ni kata tidak berdosa, tapi kita kata berdosa kerana tidak mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan, baik. Adalah kumpulan Al-Qasitiyah, kumpulan Al-Qasitiyah. Dan Al-Qasitiyah ini antara pegangan mereka adalah faddalu talabad dunya ala zuhdi fiha. Terjemahannya, mereka melebihkan untuk mencari dunia ni, mencari dunia. Mencari dunia ni makna dia mencari saya nak sebut, mencari dunia ni adalah maksudnya menikmati ataupun mencari dunia. Terjemahan, saya rasa terjemahan mencari dunia pun boleh difahami berbanding zuhud di dunia. Begitu. Dia ada beza. Sedangkan dalam Quran ni Allah tak perintahkan kita untuk mencari dunia kecuali sedikit. Begitu. Yang Allah perintahkan adalah dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini di dunia,
maka kita gunakan kurniaan tersebut mencari akhirat. Begitu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tengok dia sudut turutan dia. Allah kata, carilah apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu. Carilah akhirat menggunakan perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Contoh, Allah bagi kita masa, usia, umur. Maka masa dan umur dan usia ini adalah kurniaan Allah, pemberian Allah. Gunakan dia untuk cari akhirat. Itu maksudnya. Allah kurniakan kita ini kesihatan. Maka gunakan kesihatan cari akhirat. Macam tu. Allah kurniakan kita ini harta. Guna harta cari akhirat. Itu maksud dia. Kemudian di hujung sekali barulah Allah kata, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan atau mengabaikan bahagian kamu daripada dunia. Jadi maknanya Allah dahulukan yang mana sebutan? Allah dahulukan sebutan cari akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Tapi sebahagian kita ini malangnya terbalik. Dia macam falsafah hidup dia cari dunia. Kemudian jangan lupa ke akhirat. Maka yang banyak adalah dunia, akhirat tu sikit je. Sebab tu dia cari dunia, cari dunia, cari dunia. Lepas tu part mana dia cari akhirat, maka dia pun buat. Hari ni nak buat doa selamat lah kot sebab dah banyak dah kata. Nampak? Itu sikit je tu. Dia cari dunia, cari dunia, cari dunia. Tiba-tiba nak nampakkan yang macam dia tak lupa juga akhirat. Dia buatlah panggil majlis budak-budak, anak yatim, majlis baca Yasin ke apa ke. Tapi dia nampak benda tu adalah seolah-olah itulah segala-galanya agama yang dia boleh buat. Ternyata tidak. Jadi sebab itu kita kata itu adalah falsafah yang terbalik daripada apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata cari akhirat. Kemudian jangan lupakan dunia, jangan lupa bahagian daripada dunia. Tapi sebahagian seolah-olah terbalik. Dia kata cari dunia tapi ambil sikit daripada akhirat. Cukup syarat saja. Jadi sepatutnya tidak begitu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jadi berbalik kepada perbahasan kita tadi, golongan ini, iaitu golongan yang kita kata qasitiyah ini, mereka lebih mendahulukan cari dunia berbanding zuhud pada dunia. Sedangkan kita diperintahkan untuk zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ni kita tak mengambil banyak daripada perkara-perkara dunia. Contohlah kalau kita tengok orang yang zuhud ni, dia punya pakaian pun boleh jadi sikit sahaja. Itu makna zuhud. Dia ambil sikit je daripada dunia. Dia rasa 3-4 lai, 5 lai, 6 lai pakaian. Macam tu. Itu memang definisi zuhud. Tapi zuhud ni tidak wajib. Ia adalah tidak. Maknanya dia adalah perkara yang terpuji. Dia adalah perkara yang terpuji. Dan sesiapa ada orang yang cenderung ke arah itu. Cenderung ke arah kezuhudan. Cenderung ke arah kezuhudan, hadirin dan hadirat. Kita tengok dia simple lah. Itu makna dia ambil dunia ni benda-benda yang sedikit sahaja daripada dunia. Ada yang itu ada sedikit perbezaan, tapi orang lain tidak. Orang lain tidak. Dan orang lain ni maknanya ataupun golongan yang ni mereka tak melebihi dunia, cinta dunia, orang ambil banyak. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yasin, saya minta maaf, dalam surah Al-A'la, yang mana Allah Ta'ala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu. Bahkan kalian ni amat-amat isar. Isar, tu'sirun. Tu'sirun ni daripada perbuatan isar. Dan isar ni adalah mendahulukan. Kisar ni mendahulukan. Mendahulukan apa? Allah kata bal tu'sirunal hayatad dunya. Maknanya bahkan kamu melebihkan, mendahulukan kehidupan dunia mengatasi kehidupan akhirat. Itu maksudnya. Lalu Allah memberikan kenyataan, Allah kata wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Baik. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang berikutnya, hadirin dan hadirat, iaitu an-nizamiyah. An-nizamiyah. Dan ini dinisbahkan kepada pengasasnya. Ataupun bukan an-nizamiyah, an-nazamiyah.
An-Nazamiyah. Dan An-Nazamiyah ni kerana penulisnya adalah atau pengasasnya adalah Ibrahim Ibn Sayyar An-Nazam. Ibrahim Ibn Sayyar An-Nazam. Jadi Nazamiyah ni mereka mengikuti Ibrahim Ibn Nazam ni berkenaan dengan pandangan dia, man za'ama anna Allah syai'un fahuwa kafir. Sesiapa yang mendakwa bahawasanya Allah ni adalah sesuatu, maka dia kafir. Maksudnya tak boleh kata Allah ni adalah sesuatu. Sedangkan kita menyatakan Allah zat. Jadi sebab itu ada perbezaan antara kumpulan ini dengan kumpulan yang lain. Jadi selesai 12 kumpulan ataupun 12 pecahan daripada golongan Al-Qadariyah. Daripada golongan Al-Qadariyah. Jadi selesai Al-Qadariyah, hadirin dan hadirat, kemudian kita nak melihat ataupun kita nak beralih kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu kumpulan Al-Jahmiyah. Kumpulan Al-Jahmiyah. Dan kata Ibn al-Jawzi rahimahullah, وَانْقَسَمَتِ الْجَهْمِيَّةِ إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً. Golongan Jahmiyah ini mereka telah terpecah ataupun terbahagi kepada 12 kumpulan. Dan Jahmiyah ini dinisbahkan kepada pengasasnya yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Jadi seolah mereka yang mengikut aliran dia adalah Jahmi. Jahmiyun. Jadi kumpulan dia namanya Jahmiyah. Jahmiyah. Salah satu daripada pecahan Jahmiyah yang 12 itu, paling awal ataupun yang disebutkan paling awal di sini, yang pertamanya adalah Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah. Dan Al-Mu'attilah ni adalah golongan yang menolak daripada perbuatan ta'til. Ta'til ni adalah menolak. Dan mereka menolak apa? Mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Kita maklum hadirin dan hadirat bahawasanya Allah ni dia mempunyai sifat. Allah ni dia ada sifat. Ada yang disebut oleh para ulama sebagai sifat zat bagi Allah. Sifat zat bagi Allah. Dan ada yang disebut sebagai sifat fi'liyah. Sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah. Jadi kelompok Mu'attilah ini, mereka menolak sifat yang kebanyakannya sifat zat Allah. Sifat zat Allah tersebut. Dalam ni disebutkan oleh dalam nota kaki, dia kata wa yaduru ala nafi sifatil bari ta'ala bil kulliyah. Mereka ni berlega-lega pandangan mereka sekitar isu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wa ashharu man attala al-khaliq ta'ala al-jahmiyatu atba'ul Jaham ibn Safwan. Dan yang paling masyhur sekali dalam menolak sifat-sifat Allah Ta'ala ni adalah golongan Jahmiyah. Yang mana mereka ni adalah atba'ul Jaham bin Safwan. Pengikut-pengikut kepada individu yang telah saya sebutkan tadi, Jaham bin Safwan. Jadi di sini hadirin dan hadirat, kenapa mereka menolak Jahmiyah ni? Kenapa mereka menolak sifat? Sebab pada pandangan mereka, kalau kita kata Allah tu bersifat, maka kita seolah menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpandangan begitu. Hadirin dan hadirat, ini asas yang kita kena jelas. Kita ambil contohlah kata-kata yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan di dalam kitab tersebut, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, beliau ini rahimahullah menyatakan
wa minal imani billah wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil bal yu'minuna bi anna allaha laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Antara keimanan kepada Allah adalah kita ini beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri menyifatkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Termasuklah sifat yang kita katakan wajah ke, tangan ke, apa semua, itu semuanya sifat-sifat yang Allah sendiri sifatkan berkenaan dengan dirinya. Begitu. Jadi kita beriman. Kemudian wabima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga beriman dengan apa yang disifatkan ataupun dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Allah dengannya. Kenapa? Kerana Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dia utusan Allah. Jadi bila dia kata Allah begini, 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 dan riwayat ini sampai kepada kita menerusi hadis-hadis yang sahih sebagai contoh, maka kita pun beriman. Itu kaedah dia. Maka kita pun beriman, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Beriman dengan apa yang Allah dan Rasul sifatkan tentang Allah. Tapi min ghairi tahrif, tanpa kita mengadakan tahrif. Tahrif ni perubahan kepada makna ataupun kepada lafaz. Wa min ghairi tahrif wala ta'til, dan tanpa kita menolak sifat tersebut. Ini ta'til ni mu'attil ahli sunnah, bukan mu'attilah. Wa min ghairi takyif, dan demikian kita tak meletakkan kaifiat kepada sifat Allah. Yang ni contoh. Dia kata apa nama? Yanzilu, hadis sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam. Lalu ada yang berpendapat, oh Allah turun ni cara dia adalah seperti mana turunnya khatib daripada mimbar. Yang tu tak boleh. Yang tu kita meletakkan kaifiat kepada sifat perbuatan Allah. Yang ni tak dibenarkan. Kita min ghairi takyif. Kita beriman sahaja. Wala tamsil, dan kita tak meletakkan misal. Maksud tak ya, Allah ni seperti sekian. Tidak. Kerana bahkan ahli sunnah wal jamaah beriman laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Begitu. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11. Baik. Jadi apa antara pegangan Mu'attilah ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan? Za'amu anna kullama yaqa' alaihi wahmul insan fahuwa makhluk. Sesiapa yang ataupun mereka mendakwa bahawa setiap yang terdetik dalam waham manusia ni, waham ni sangkaan. Setiap yang berlaku ataupun yang terdetik dalam sangkaan manusia ni, maka perkara itu juga merupakan makhluk. Mereka berpendapat bahawasanya perkara itu juga adalah ciptaan Allah. Sedangkan kita kata tidak. Okey. Kemudian antara pegangan mereka ini, wa anna man idda'a anna Allah yura fahuwa kafir. Mereka mengatakan sesiapa yang mendakwa Allah tu dapat dilihat, maka dia adalah kafir. Di sini hadirin dan hadirat. Sedangkan tentang isu ru'yatullah ni,
Kita kata ahli sunnah wal jamaah ada perbahasannya yang panjang. Ada perbahasannya yang panjang. Iaitu melihat Allah di dunia. Melihat Allah di dunia. Adapun melihat dengan mata kepala ini, maka yang tu tidak berlaku dan tidak boleh. Iaitu di dunia, semasa hayat dunia. Kerana Allah Ta'ala mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada yang boleh mencapai penglihatan yang boleh mencapai kepada Allah. Begitu. Wa huwa yudrikul absar. Dan ada berlaku khilaf, hadirin dan hadirat. Ada yang berlaku khilaf tentang isu Isra' Mi'raj, iaitu pada peristiwa Mi'raj itu. Hal yaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbah. Adakah Nabi melihat kepada Tuhannya pada malam tersebut? Jadi ulama' berbeza kepada perbezaan para sahabat. Di sisi Aisyah kata yang dilihat adalah cahaya. Sebahagian riwayat Nabi SAW mengatakan ra'aitun nur anna arahu. Maknanya yang aku tengok adalah cahaya. Macam mana mungkin aku dapat tengok dia dalam keadaan begitu. Jadi ada sebahagian ulama' lagi kata tak. Sebahagian ulama' kata Nabi melihat. Tapi ulama' apabila adanya hadis yang berbeza begitu, mereka akan pertama sekali adalah al-jam'u wa taufiq. Mereka akan menghimpunkan pandangan dan mereka akan harmonikan. Jadi mereka kata, kalaulah yang Nabi maksudkan melihat, maka yang tu melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Jadi yang kalau Nabi nampak cahaya tu, maka itu adalah penglihatan mata nampak cahaya, bukan nampak zat. Begitu. Jadi tetapi itu di dunia. Adapun semasa di akhirat, dalam arti kata di syurga, yang ni kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu jelas, dengan begitu terang. Dan ini disebutkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyebut Allah dapat dilihat tetapi pada hari akhirat dan pada penghuni syurga sahaja. Iaitu kata Nabi SAW kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadha. Dalam sebahagian riwayat yang lain, kama tarawna al-qamara laylatal badar. Sesungguhnya kamu dapat melihat Allah. Tengok. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal badar. Kamu akan dapat melihat kepada Allah pada hari kiamat sebagaimana kamu melihat bulan pada malam ia mengambang. Tengok bulan mengambang penuh. Apa yang berlaku pada malam bulan mengambang penuh? Semua orang boleh lihat. Kejelasannya terpanjang, terang dan cantik dan indah. Jadi itulah sifat Allah pada hari kiamat. Begitu. Tapi golongan Al-Mu'attilah ini mereka menolak kerana pada pandangan mereka seolah-olah kalau kita kata Allah dapat dilihat ni, maka Allah ni berjisimlah, berjirimlah dan seumpamanya. Jadi mereka menolak sifat tersebut. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ada satu kumpulan yang disebut Al-Marrisiyah. Al-Marrisiyah. Dan Al-Marrisiyah ini mereka adalah pengikut kepada Bishr Al-Marisi. Dan Bishr Al-Marisi ini adalah tokoh Jahmiyah yang kuat sebenarnya. Tokoh Jahmiyah yang besar. Bahkan ada sebahagian ulama-ulama Ahli Sunnah dahulu, apabila mati sahaja, Bishr Al-Marisi ni mereka bergembira dengan kematian dia.
dan mereka menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya. Kerana dengan kematiannya adalah asbab terpeliharanya umat Islam daripada kejahatan pemikiran dan pahaman dia. Jadi Al-Marisiyah ni apa antara pegangan mereka? Mereka mengatakan aksaru sifatillahi makhluqah. Kebanyakan sifat Allah tu makhluk. Ini jelas bercanggah. Kerana kita kata Allah dan sifat dia ataupun Allah ni zat dan sifat dia itu bukan makhluk. Kerana ini sifat Allah. Sifat Allah ni kembali kepada Allah. Allah bukan makhluk. Macam mana kita kata sifat dia adalah makhluk? Tapi mereka berpendapat begitu. Hadirin dan hadirat. Mereka berpendapat begitu. Dan ini adalah jelas-jelas menyeleweng. Pengikut Bishr bin Al-Marisi Al-Marisiyah ini. Sedangkan kita katakan semua yang berkait dengan Allah ni bukan makhluk. Kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Tapi semua selain Allah adalah makhluk. Tapi yang berkait dengan Allah maka itu bukan makhluk. Kemudian yang berikutnya hadirin dan hadirat. Al-Multaziqah. Al-Multaziqah. Dan Al-Multaziqah ini adalah antara pandangan mereka. Ia juga juzuk daripada Jahmiyah. Ja'alul bari subhanahu fi kulli makan. Mereka ni, golongan Multaziqah ni, mereka mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tu fi kulli makan, berada pada setiap tempat. Yang ni tidak betul. Kalaulah yang dimaksudkan oleh mereka kenyataan ini Allah di setiap tempat dengan zat dia, maka yang ni salah. Yang ni adalah salah. Dan mereka merujuk kepada hal ni. Mereka mendakwa bahwasanya Allah ni pada zat tu di mana-mana sahaja Allah berada. Tapi yang bab ni Ahlu Sunnah tak bersetuju. Kerana di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah Allah ni maha tinggi. Sebab tu kita kata Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Begitu. Dan Allah sebut apa dalam surah Al-A'la? Allah kata Sabbihisma Rabbikal A'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Bila turun je ayat ni, Nabi SAW mengatakan Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan tasbih ni dalam sujud kamu. Sebab tu bila kita salat pun kita akan baca Subhana Rabbiyal A'la. Sedangkan kita ni, kita letakkan kepala kita ni di tempat yang paling rendah. Dalam masa yang sama kita meninggikan Allah yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ataupun Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi itu i'tiqad kita. Tetapi sekiranya yang dimaksudkan Allah di setiap tempat dalam erti kata ilmu Allah di setiap tempat. Maknanya ilmu Allah meliputi setiap tempat. Yang ni betul. Kerana semua yang berlaku di mana-mana tempat dan pada bila-bila masa semuanya di bawah ilmu Allah Ta'ala. Yang ni betul. Jadi macam contoh Allah kata wahuwa ma'akum. Dia bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Itu adalah maksud kebersamaan di situ adalah ilmu Allah. Itu. Bukannya zat Allah. Tetapi ilmu Allah ni berada pada setiap tempat. Begitu. Dan ini kalau kita cek balik kepada kitab-kitab tafsir, itulah yang disebutkan oleh para ulama'-ulama' Mu'tabar Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat sebelum kita tutup adalah Al-Waridiyah. Al-Waridiyah. Dan Al-Waridiyah ni sebagaimana yang kita sebutkan, dia adalah pecahan daripada golongan Al-Mu'attilah.
Mereka berpendapat la yadkhulun nara man arafa rabbah. Sesiapa yang kenal Tuhan, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Baik. Jadi kita kata kenyataan ini, ada yang kenal Allah. Dia tahu Allah, tetapi dia tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka hakikatnya orang ini di sisi mereka ni tak akan masuk neraka. Sebab dia kenal Allah. Walaupun dia tak salat, walaupun dia tak puasa, walaupun dia tak melakukan ibadah yang Allah perintah, tapi atas alasan dan faktor dia kenal Allah, maka kita kata tidak. Tak cukup semata kenal Allah, tetapi orang yang kenal bukan semata kenal, tetapi dia menzahirkan ibadah-ibadah dan ketaatan yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia kata, وَمَنْ دَخَلَهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا أَبَدًا. Dan sesiapa yang masuk ke dalam neraka ini, maka dia tak akan keluar selama-lamanya daripada neraka. Kita kata tidak. Kerana ada orang yang masuk neraka boleh jadi di dosa syirik. Dan ada orang yang dimasuk ke dalam neraka tetapi dalam hatinya masih ada sebesar iman ataupun dia ada sejuzuk iman. Tapi boleh tak dia masuk syurga? Jawapan dia boleh. Kerana contohnya dia masuk syurga ataupun neraka ni kerana timbangan. Ya Allah kata fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah itu. Tapi amalan dia sedikit. Amalan dia ringan. Yang berat adalah dosa dia. Wa ma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi dia pun masuk ke dalam neraka. Tapi dia mati muslim, dia tidak mensyirikkan Allah. Jadi siapa sahaja yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, maka dia akan juga akhirnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang membenarkan hadis Nabi SAW, la yadkhulun nara man kana fi qalbihi misqalu habbatin min iman. Tidak akan masuk ke dalam neraka mereka yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada keimanan. Jadi tidak akan kekal selamanya. Tapi kalau dia buat maksiat banyak semasa hayatnya, kalau dia ada keimanan, maka dia akan masuk ke neraka dahulu. Tetapi akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Adapun golongan ini, golongan Al-Waridiyah ini, mereka berpendapat sesiapa yang masuk ke dalamnya, dalam neraka, maka dia tidak akan keluar selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Walaupun kalau ikut kepada waktu yang ditetapkan adalah sehingga 10.30, tapi saya rasa mencukupi dan memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Dan juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur atas jemputan untuk kita mengisi slot pada malam ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.